Okay guys, for the first time Fast Drive join Aerospeed 2026. So ni boleh katakan antara impian aku lah untuk join Aerospeed, untuk masuk ke kereta Satria aku. So tahun ni aku dapat masuk juga guys. So kita walk through dulu kereta apa yang ada kat sini. First thing first, kita ada kereta aku. Kalau korang masuk je daripada hall tu, hall C tau kat sini, kau akan nampak kereta aku warna pink ni, and then dengan stiker Fast Drive besar-besar lah. And also kita ada banner kat belah bawah ni, Fast Drive. Macam kau nampak video aku yang lama, aku dah tukar cat, and then dah letak splitter kat bawah ni kan. And then tukar brake, Brembo, and then dah rendahkan lagi kereta ni. Dan belah belakang, aku dah panjangkan tapak spoiler. Macam kau nampak ni dia lebih panjang. Sebelum ni dia kontok sikit, tapi ni aku dah tolak ke depan, so dia lebih flush dengan body kereta aku ni. And also aku tambah ni lah, nak bagi stable, so tak gerak. Aku je yang gerak. Okay, selain daripada tu, kereta Faiz, GR Corolla dia ni, apa yang kita dah buat is livery lah. First is GR besar-besar kat sebelah ni. Kalau kau tak tahu ni kereta apa, GR Road Gazoo Racing. Okay, kat belah bawah ni pula, kita ada stiker Fast Drive. And then brand-brand yang kereta ni tengah pakai sekarang. Contohnya macam HKS, which is the HKS punya body kit. And then Advan, dia punya tayar pakai Yokohama 809. And then Gazoo Racing, which is GR lah. And then Race, rim ni TE37 SL dengan Toms macam ni. And then ini so kereta ni kita dah buat detailing everything lah. And then one last thing, kita ada kereta kat sini, BMW M3 G80. Ni competition lah, bukan yang convert ke apa, bukan. Cuba yang ni dia buat livery style CS. So kau boleh nampak hood carbon, and then ada lining merah kat sini. Dan kat sini pun ada lining merah. Dan bagi aku kereta ni sekarang nampak lagi garang lah. So yang aku tahu yang colour ni adalah vintage grey, and then rim dia buat bronze gold. So memang nampak complete look CS kat sini lah. So inilah guys kereta yang kita bawa untuk Aerospeed Malaysia 2026. Semua kereta-kereta ni ada masuk kategori masing-masing. Macam kereta aku ada masuk race look, and then best national hero lah. Itu antara benda yang aku nak sangat menang. Dan untuk Faiz punya dah ada masuk JDM over 2000, tahun 2000 ke atas lah. Dan untuk JT tu masuk modern Euro. So kalau korang nak datang, nak tengok kereta kita orang, boleh datang 1 dengan 2 hari bulan ni, hari Sabtu dengan Ahad, dekat Mahib Sedang, Hall C. So see you guys soon.